Guys. Madani. Ada orang kata Madani ni, oh bagus tak? Madani ni syaitan, guys. Ini anak haram semua ni. Anwar Ibrahim tu dajjal paria tu. Kau tengoklah logo tangan tu semua. Tapi itulah berapa ramai orang nak berfikir. Berapa ramai orang nak berfikir. Benda basic pun tak boleh nak fikir. Benda basic pun tak boleh nak fikir. Banduan, jenayah, rasuah, salah kuasa, liwat. Main bontot, Nabi tak mengaku umat. Pun orang sokong lagi. Bodoh. Tak ada otak. Sama spesies, sama jenis, samalah. Betul? Seminta Allah azab semua sekali ni. Yang mana sokong no ni, semua kena azab. Mampuslah korang. Dunia akhirat. Sebab kau zalim. Kau sokong pemimpin zalim. Kau kena azab. Tak ada yang terlepas lah. Okey. Zalim. Tak habis lagi zalim ni. Dah lah zalim pasal yang minyak ni. Tak habis lagi zalim ni. Dengan Sir tak payah cakap lah. Sir ni memang zalim dah teruk sangat lah. But semalam keluar lagi laporan lah. Berkenaan dengan kezaliman non-kunyit ni. Ini berkenaan dengan penangkapan kawan kita. Seorang perempuan. Kayla ni, Jojek ni. Yang direman 3 hari 2 malam. Senang korang dengar laporan berita ni. Lepas tu kita kupas. Kerajaan sendiri guna akta hasutan untuk diamkan rakyat yang buat kritikan politik. Itu tegas seorang pemerhati membidas jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, berhubung kenyataannya mengenai akta hasutan masih diperlukan bagi kes yang melibatkan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R, namun tidak sepatutnya digunakan untuk menyasarkan kritikan politik. Pemerhati berkata sebagai bukti kerajaan menggunakan akta hasutan terhadap seorang pengaruh Georgette Miller yang sebelum ini telah disoal siasat di bawah akta hasutan 1948 dipercayai susulan kenyataannya mengkritik kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu video di TikTok. Namun sebelum ini dalam berita 757 pemerhati sama mempersoalkan kerajaan mengenai asas justifikasi apa yang digunakan magistrat sehingga meluluskan perintah akta hasutan 1948 ke atas Miller. Oleh itu, pemerhati sekali lagi mempertikai kenyataan Fahmi yang dilihat tidak relevan apabila kerajaan sendiri yang menggunakan akta hasutan sebagai asbab untuk menahan rakyat daripada bersuara. Pemerhati mengkritik kenyataan Fahmi yang disifatkan tidak berasas dengan menegaskan rakyat mempunyai hak untuk bersuara namun sering disekat oleh pihak kerajaan tanpa alasan kukuh. Dalam masa yang sama, pemerhati menekankan hakikat